Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Syarah Taufifa dalam Santapan Juara. Sukan angkat berat bukan sekadar memerlukan kekuatan fizikal, malah ia memerlukan gabungan disiplin dan kekuatan mental untuk mencipta kemenangan. Minggu ini kita akan bersama Anik Kasdan, nama yang kini menjadi kebanggaan negara. Antara kejayaan Anik menyumbangkan pingat emas pertama untuk Malaysia dalam Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Anik memecahkan rekod remaja Asia di Kejohanan Angkat Berat Asia 2022 di Manama, Bahrain. Di Sukan Olimpik 2024 di Paris, Anik menduduki tempat keempat dalam kategori 61 kg lelaki dengan mencipta rekod kebangsaan baharu. Dan beliau meraih pingat perak di Kejohanan Angkat Berat Dunia 2024 Manama, Bahrain. Dalam episod minggu ini, jom kita sama-sama ikuti juara angkat berat negara dalam mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Sememangnya atlet angkat berat seperti Anik memerlukan diet pemakanan yang seimbang dan mencukupi bagi membekalkan sumber tenaga dan juga fokus kepada pemulihan otot. Sekarang ni saya bersama Anik, kita nak tahu apa hidangan makanan Anik sepanjang bulan Ramadan ni. Assalamualaikum Anik. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat dalam bulan puasa ni? Masih bertenaga? Masih bertenaga lagi. Baik, untuk Anik kita tahu untuk bulan Ramadan ni mungkin ada sedikit cabaran lah untuk Anik kan. Tapi apa pemakanan yang Anik ambil selepas berbuka puasa yang mana boleh bantu untuk pemulihan otot ni? Selalunya masa berbuka tu saya makan makanan yang berprotein lah. Sebab cepat sikit dia masuk dan akan ambil susu protein tu jugalah. Bagi cepat serap dan banyak minum air lah untuk sebab masa bulan puasa kan kita tak minum air kan. Jadi air banyak hilang, jadi kita top up balik dalam badan. Apa antara makanan yang Anik amalkan di sepanjang bulan Ramadan ni yang boleh mengekalkan sumber tenaga? Protein lah. Daging, telur, ayam. Lepas tu ada sayuran-sayuran dengan ada kurma lah. Ada bekalkan tenaga lebih panjang lah. Macam mana pula dengan jadual latihan Anik masa bulan Ramadan ni? Untuk bulan Ramadan ni, jurulatih bagi tahu saya satu sesi saja. Itu pun dan hampir-hampir berbuka dalam pukul 5 petang baru training lah. Baik Nik, kita ada banyak lagi sebenarnya soalan nak tanya Nik. Tapi sebelum tu kita nak bersiap untuk ke pasar raya. Kita nak beli bahan-bahan, nak masak untuk buka puasa. Okey, jom. Boleh. Kita nak cari apa dulu? Kita cari daging dulu kot. Oh, nak cari daging? Ni? Ni betul lah. Bagus ni. Lepas daging, nak cari apa lagi? Lepas daging, kita cari sayur-sayuran. Jom kita cari sayur-sayur. Daging dah ambil, lepas ni nak cari sayuran. Sayuran apa tu? Sayuran lobak dengan tomato lah. Kalau tomato, tu. Ambil. Colour dia pun cantik-cantik ya. Merah-merah sikit. Lagi? Satu lagi Betul juga. Okey. Okey, cukup kot. Alright. Kita dah ada daging, dah ada tomato. So nak cari apa? Lobak. Cik lobak pula Kak. Lobak putih ke lobak merah? Merah bagus sih. Tu? Mana? Tu. Okey, lobak. Besar ni Kak. Bagus ni. Boleh. Dia cukup rasa ni. Cukup Anik pernah tak ada pengalaman berpuasa dekat luar negara? Pernah banyak kali. Raya kat luar pun pernah. Macam mana pengalaman berpuasa dekat luar negara? Dia berbeza lah. Sebab kat sini kita dengan keluarga kan. Kat sana kita seorang diri. Memang beza lah. Kita sedih sikit lah. Tapi ada kawan-kawan, tak ada masalah. Kalau pemakanan tu macam mana? Kalau kat luar negara tu, kita cuba cari makanan yang sesuai lah untuk berbuka puasa. Anik nak roti tu. Okey. Roti cukup ke Anik? Roti je? Cukup lah.
berganti kepada nasi lah. Kalau saya tak makan nasi. Tapi untuk atlet angkat berat memang lebihkan protein kan? Kita orang memang lebih banyak makan protein sebab itu sumber utama kita orang nak besarkan otot, nak cari tenaga yang banyak lagi lah. Baiklah, inilah bahan-bahan yang dipilih oleh Anik. Anik tahu tak, hari ni kita ada seorang chef yang akan masakkan untuk juadah hidangan berbuka kita. Chef siapa ya? Chef Razak. Chef Razak. Baik, anda di rumah jangan ke mana kerana selepas ini Anik akan menjawab pertanyaan yang dikirim daripada media sosial Santapan Juara. Jom. Jom. Hai, saya Faizal Sa'ri. Jangan lupa saksikan Konti Sukan pada hari Selasa dan Khamis pukul 11.30 pagi. Jangan lupa ya. Andri Hafiz dan Syaidatul Afifah menyelami rasa diet dan pengalaman wiranegara serta chef jemputan berkongsi resepi dan memasak juadah berbuka puasa. Di sebalik beban yang berat, dia tidak pernah menyerah. Santapan Juara setiap Khamis hingga Ahad 6.30 petang di saluran sukan RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Hari ini kita dapat satu beg daripada Anik Kasdan. Apa yang dia berikan pada kita, saya pun tak tahu. Ini kita akan buka. Tengok apa yang diberikan pada saya untuk juadah berbuka puasa untuk dia. Dia bagi tomato. Dia bagi carrot. Besar carrot ni. Uish. Oh, dia bagi saya ni daging cincang. Di sini kita lihat di sini nanti saya akan olahkan resipi yang terbaik dan apa yang juadah yang terbaik untuk dia dan kita akan buat sebentar lagi. Okey, kita jumpa lagi. Baik, sekarang ni kita bersama dengan Anik Kasdan, atlet angkat berat negara. Anik, kita tahu di baru-baru ni di Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024, Anik menuduki tempat yang keempat. Ya, betul. Tetapi hanya perbezaan sedikit saja dengan pemenang peringkat gangsa. Apa perasaan Anik ketika itu? Sedih lah. Saya betul-betul sedih sebab kalau menang dapat bincin, dapat hadiah semua kan. Lepas tu, lepas game tu memang 2 hari termenung lah minum kopi kan. Duduk termenung kan. Apa yang buat apa semua ni kan. Dan lama-lama boleh positif balik lah. Masa tu ada desas-desus mengatakan ada sedikit masalah. Mungkin Anik ada sesuatu yang nak kongsikan kepada peminat yang sedang tengok kat rumah ni. Ada desas-desus yang kata masa tu saya kalah 1 kilo kan. Tapi cerita dia panjang lah kat belakang tempat warm up tu kan. Masa tu saya tengah lawan dengan atlet dari USA lah. Amerika Syarikat lah. Mula-mula saya dah menang dulu. Saya dah dapat nombor 3 lah. Dah gangsa. Lepas tu dia potong saya balik 1 kilo. Jadi saya manager dengan coach buat keputusan untuk lawan Thailand lah. Biar kita pula ambil ke Perak. Supaya bila US tu lawan kita balik, kita masih ada ingat lagi lah. Dulu hati saya juga rakyat Malaysia yang melihat awak hari ini. Tapi Anik sangat membanggakan. Awak patut berasa puas hati, rasa bangga dengan diri awak. Tapi Anik mungkin untuk clean and jerk tu bagaimana untuk meletakkan 124 kilogram tu? Ya, kalau saya dapat angkat tu, saya PB saya lah, PB baru. Saya memang dengan coach Amirul, saya memang bergamble lah untuk dapatkan pingat tadi. Mungkin di masa akan datang saya akan dapat yang lebih banyak. Itulah kata-kata daripada Anik. Jadi kita ambil tu sebagai pengajaran lah ni supaya betul. boleh memotivasikan lagi untuk kejuaraan yang akan datang. Baik, untuk Anik, kita tahu dalam Malaysia ni banyak sukan. Kenapa sukan angkat berat yang dipilih, Anik? Sebab dulu saya main hoki dari sekolah rendah sampai saya tingkatan 3. Sekolah menengah saya masuk sekolah sukan. Tapi bila dah 3 tahun kat sekolah sukan duduk asrama tu, saya rasa macam bosan lah. Saya nak, sebab kena ikut peraturan diorang kan. Jadi
Saya buat keputusan, saya cakap dengan mak bapak saya, saya nak keluar asrama, saya nak main angkat berat. Tahun berapa masa tu? 2017. 2017. Okey, apa yang kita nak masak hari ni adalah kita buat kima daging. Bila tengok kat sini, ini protein, kan? Dan sini adalah mineral kita, lobak merah. Dan ini semua kita punya mineral. Kalau kita tengok, semua yang ni rempah-rempah tempatan. Sekarang ni kita nak masak. Kita panaskan kita punya kuali dulu. Okey? Lepas tu kita letak kita punya minyak. Minyak ni kita bagi permukaan dia semua kena minyak. Baru kita rasa kita punya makanan kita harum, kan? So kita letak 3 sekawan, 3 serangkai, semua kita masukkan 3 ni. Sampai kat sini, jangan buat apa-apa lagi. Kacau dulu. Bagi dia naik aroma. Baru kita masukkan yang lain. Bila kita tengok kat sini kita ada daun salam. So kita masukkan daun salam. Kacau macam tu, kita letak kita punya cili. Potong cili, kan? Ini untuk naikkan aroma kita masukkan. Baru dia nampak cantik, kan? Lepas tu kita masukkan kita punya bawang. Yang penting kita punya kelembapan tu kita nak dalam makanan. Kita kacau dulu. Sehingga kita punya bawang ni betul-betul garing. Okey? Bila dah masuk bawang ni, kita masukkan kita punya carrot. Kita masukkan kita punya kentang. Goreng dulu. Bagi dia lembut sikit. Barulah kita masukkan kita punya daging. Okey. Kan? Bila kacau macam ni. Bila dah siap, kita masukkan daging. Masuk daging. Kita goreng bagi masak daging kita ni. Okey. Bila siap benda ni, daging ni bila dah separuh masak, baru kita masuk bawang. Sebab daging kita warna pun dah berubah. Kan? Kita goreng dulu. Bagi dia betul-betul masak. Barulah kita tengok kita punya rempah-rempah ni. Barulah kita masukkan kat dalam tu. Dalam sepanjang karier Ani, mesti ada naik turun. Apa antara cabaran terbesar Ani pernah hadapi sepanjang karier? Cabaran terbesar, cederaan pinggang saya belakang. Lama lah. Lepas tu masa PKP. PKP kan semua orang tak boleh keluar. Masa tu macam putus harapan lah. Buat apa saya latihan hari-hari tapi tandingan tak ada kan. Jadi masa tu saya dah stop 2 minggu. Saya kerja. Dah kerja dah sebulan dah sedap lah dapat gaji lagi. Lepas tu saya punya jurulatih pujuk balik. Okay lah. Masuk balik lah. Masuk balik latihan macam biasa lah. Tapi gitu-gitu je lah. Sampailah masuk ke pasukan kebangsaan. Macam mana Anik melayakkan diri ke Sukan Olimpik? Yang kita tahu sebelum ni mungkin tahun 2016. Perjalanan tu agak susah lah sebab saya daripada kategori bawah. Masa saya menang Commonwealth pun kategori 55 kilo. Di Olimpik 55 kilo tu tak ada. Dia start dengan kategori 61 kilo. Nak tak nak saya kena naik kategori tu lah. Memang susah lah perjalanan sebab saya kena ambil masa 1 tahun untuk kalahkan senior saya. Lepas tu saya layak ke Olimpik lah. Baik, Anik, kita tahu banyak kejohanan Anik dah sertai. Dan apa sebenarnya yang mendorong Anik untuk terus maju dalam sukan angkat berat? Satu family lah. Keluarga. Mesti Anik ada inspirasi. Siapa kat dia? Inspirasi saya ada atlet dari Indonesia. Nama dia Eko Yuli Irawan. Olimpik lepas saya lawan dia juga. Dia dah Olimpik ke-5. Olimpik yang lepas dia dah 4 kali Olimpik. 4 kali dia dapat pingat lah. Dia tak pernah terlepas. Tapi kali ni dia terlepas sebab dia injured. Baik Anik, kita tahu Anik dah banyak pergi ke kejohanan, dah berpengalaman. Macam mana Anik boleh ambil tu sebagai positif? Macam mana boleh hadapi tekanan tu? Pada mula-mula saya keluar kejohanan antarabangsa ni memang rasa gugup lah. Sebab tak tahu apa-apa kan. Kita pun tak ada belajar untuk cara kawal pernafasan. Lepas tu bila dah lama-lama dah 2-3 kali keluar tu baru
tahulah cara-cara macam mana kita nak kawal kita punya ketakutan. Ketakutan kita boleh tukar jadi kekuatan. Macam tu lah. Okay, Anik, dan kita sepanjang di bulan Ramadan ni, adakah Ramadan ni sebenarnya memberikan Anik perspektif yang berbeza sebagai seorang atlet? Untuk bulan Ramadan ni, satu bagus sebab kita atlet akan makan benda yang bagus je. Pagi sahur, lepas tu tak makan sampai berbuka kan. Jadi kita mesti akan cari makanan yang berkualiti lah, yang bagi kita tenaga apa semua kan. Banyak lah perspektifnya. Daripada semua kejohanan yang Anik dah sertai, yang mana satu yang memberi impak dan juga merupakan kenangan manis untuk Anik? Paling saya terkesan pada kejohanan Temasya Sukan Commonwealth pada 2022 dekat Birmingham. Okay. Dia masa tu saya orang pertama yang menang pingat emas untuk edisi Temasya Sukan Commonwealth masa tu. Itu jadi salah satu pembakar semangat saya lah. Rupanya walaupun saya ni bukan orang yang ditanda untuk dapatkan pingat, tapi saya boleh buat. Daripada saya orang tak kenal, saya orang kenal lah. Masa tu saya boleh baru faham lah apa yang saya buat selama ni terbayar, apa yang saya usaha selama ni ada hasil lah. Baik Anik, dah banyak soalan kita tanya pada Anik, tapi kita ada satu lagi soalan yang dikirim daripada peminat dari media sosial Santapan Juara. Soalan daripada Umar, jika Anik boleh mengubah sesuatu dalam perjalanan sebagai atlet, apa yang Anik nak ubah? Saya nak ubah masa kat Olimpik lah. Saya nak cakap patah balik masa tu, saya nak angkat balik lah. Cakap betulkan balik. Betul. Baik, terima kasih Anik atas perkongsian. Sama-sama. Tapi Anik, boleh tak kalau kita nak minta Anik kongsikan sedikit regangan ataupun senaman sebelum mulakan latihan? Boleh? Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Chef Razak dengan hidangan santapan yang berkhasiat. Okey, bila dah macam ni, kita masukkan halia dulu. Apa gunanya halia ni? Halia ni dia buang darah dalam daging ni, dia keluarkan cepat-cepat. Bawang putih. Bila bawang putih ni, makan ni untuk kita kontrol dalam badan kita, darah kita tak pekat walau makan daging. Okey, kalau tak ada bawang putih, kalau kita makan daging, darah kita cepat menjadi pekat. Okey, ni kita biarkan bagi dia garing sikit, baru kita masuk kita punya rempah. Kita masukkan cili sikit dulu. Cili bawang ni bagi ada rasa sikit. Kacau dulu. Masak senang saja masak. So, yang penting sabar. Masak kena sabar. So, kita letak rempah-rempah ni semua. Okey. Lepas tu kita masukkan kita punya bahan-bahan ni. Kunyit, lada sula, stok ataupun garam, dan kita masukkan cili flake ataupun kita masukkan cili kisar, cili yang dikisar, cili kering yang dikisar tu kita masukkan dalam ni. Bila dah siap macam ni, kita masukkan air sikit. Masukkan air ni untuk lembutkan daging, dan minyak tu nanti bila dia dah kering ni, maka benda ni semua dah siap. Ini tengok, dia punya daging kita gaul bagi rata. Sedap. Okey, sekarang ni masa untuk nak bagi lembut daging, tuang air sikit lagi. Bila tengok sini, minyak ada ke atas. Air dia akan keluar, wap akan keluar. Sebab kenapa wap tu keluar? Sebab tidak ada wap, tidak ada air di dalam masakan, maka masakan tu akan bertahan lama. Lebihkan minyak sikit untuk keluarkan air dalam masakan. So ini bila dah masak ni, kita letakkan kita punya daun tuba. Okey. Kita kacau dia. Nampak dia punya sedap aroma pun sedap, nampak pun sedap, warna pun cantik kan. Okey, Anik dah siap. Nanti kita packing dan kita hantar pada Anik untuk buka puasa juadah yang terbaik daripada daging yang Anik cari tadi. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Anik, kita boleh mulakan regangan yang pertama yang biasanya Anik buat. Okey, yang pertama untuk bahagian bawah kita boleh buat squat. Kiraan berapa? 3 kali cukup lah. Okey, 3 kali Okey, 1. Okey, dia efek bahagian muscle besar dan sendi kita supaya tak kecederaan lah. 2, 3,
Oh, memang rasa. Kerak-kerak. Kerak-kerak. Yang kedua kita buat lunges lah. Okey. 3 sebelah, 3 sebelah. 4, 5, 6, ikut. Yang ketiga kita buat regangan untuk otot bahagian belakang. Okey. Okey, macam ni. 1, 2, Tarik tangan. 3. Sebelah pula. 1, 2, 3. Okey, saya pun dah peluh ni, dah panas ni. Sampai ni, sampai. Amboi, fleksibel sangat tu. Okey, sekarang ni kita potong roti kan untuk kita nak sajikan pada kita punya atlet, roti panjang. So kita susun dekat dalam kita punya ni tempat makan ni. Okey, dan lagi satu kita masukkan kita punya daging yang kita masak tadi, daging kima ni, tengok kita masukkan dalam ni. Memang terbaik kan. Untuk penonton-penonton nak simpan sampai sahur pun boleh. Sebab kat sahur ni bukan orang makan banyak. So kita letak macam ni. Kita letakkan kita punya garnish, kita letak macam-macam lain dekat atas dia tu. Susun je macam ni. Oh ni, berasap lagi. Anik, seperti yang dijanjikan, ini hidangan untuk Anik berbuka hari ini. Istimewa daripada Chef Razak. Wow. Ada nota lagi. Ada nota istimewa ni. Mama Anik Kasdan, semoga sukses dan membawa pingat emas kepada Malaysia. Selamat berbuka puasa dari Chef Razak. Wah. Selamat buka, Chef. Terima kasih, Chef. Daripada luar pun dah bau dah ni. Kita buka. Buka Cuba buka. Oh, ni. Wah. Kima. Sedap lah bau dia. Ada roti sekali. Wah, lagi sedap kalau ada roti. Gandingan yang sempurna. Pecah. Betul. Untuk anda di rumah, bolehlah mencuba resepi kima daripada Chef Razak ni untuk hidangan berbuka puasa nanti. Bilakah waktu terbaik untuk Anik melakukan latihan berat ketika Ramadan? Pada waktu petang lah. Tu memang orang cakap tenaga yang last minute punya. Jadi habis latihan terus berbuka puasa. Jika bukan atlet angkat berat, apakah sukan lain yang mungkin Anik cuburi? Saya akan cuburi sukan hoki. Latihan angkat berat atau latihan ketahanan? Angkat berat. Antara clean and jerk dan snatch, mana satu lagi mencabar? Snatch. Sebab snatch ni teknik kena betul-betul bagus lah. Baru kita boleh angkat dengan kadar yang betul-betul maksimum. Sekian saja untuk minggu ini. Semoga apa yang dikongsikan oleh Anik Kasdan dapat menjadi inspirasi dan mendisiplinkan diri untuk mencapai kesihatan di tahap yang optimal di bulan Ramadan. Minggu depan, kita akan bersama dengan Azlian Alias, atlet sepak takraw negara, dan anda juga boleh menghantarkan pertanyaan kepada media sosial Santapan Juara. Sehingga bertemu lagi. Salam Ramadan.